Okey, so moral of the story tuan-puan, daripada simpanan emas saya tuan-puan, saya dah berjaya selesai hutang kredit kad saya. Yang nilai dia RM100,000 tuan-puan. Okey. Dan saya dah berjaya selesaikan personal loan pun RM100,000 tuan-puan. Kan? Alhamdulillah tuan-puan. Dan asbab menyimpan emas tuan-puan, saya dapat beli sebidang tanah yang nilai dia RM40,000 secara tunai tuan-puan. So, jadi tuan-puan, bila saya ada masalah tu tuan-puan, apa saya buat? Saya fikir apa yang boleh bantu saya. Saya terbaca buku Zero Hutang, saya terpanggil untuk baca blog mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Kemudian saya ke Facebook beliau tuan-puan. Dan daripada situ saya nampak satu benda yang mungkin boleh ubah hidup saya, iaitu simpan emas. Sebab apa? Saya tahu saya ada duit tuan-puan. Cuma saya tak tahu urus duit je. Dan saya tak boleh simpan duit. Macam tu SJ kata, kalau duit saya dalam duit ringgit, semua kecemasan tuan-puan. Okey. So, jadi apa jadi? Saya ambil decision tuan-puan pada 28 Julai 2015. Itu tindakan yang paling tepat yang saya pernah buat dalam hidup saya tuan-puan. Sebab apa? Sebab saya dah alihkan 10% daripada gaji saya ke dalam bentuk emas. 10% maksudnya RM7,500, 10% RM750. Masa tu tuan-puan, kalaulah saya ada baki setiap bulan dalam bank, kalaulah saya ada RM100, saya lah yang paling seronok tuan-puan. Setiap bulan sebelum saya kena emas, setiap bulan dalam akaun bank saya mesti ada RM10 ke RM100 saja. Tapi tuan-puan, pada 28 Julai itu saya buat satu decision yang sangat tepat dalam hidup saya. Saya ambil 10% daripada gaji saya simpan dalam bentuk emas. Bulan 8 tuan-puan, tetap tak ada duit juga, betul? Tetap ada RM10 juga, tapi saya ada emas. Saya kata okey lah kan. Kredit kad saya bayar juga minimum lah, kan. So jadi tuan-puan, saya akan cuba buat sebaik mungkin. Maksudnya setiap bulan ikat perut tuan-puan. Kalau terpaksa puasa, puasa. Saya sebelum ni tuan-puan, bila saya baca buku Zero Hutang tu, banyak mengajar saya cara urusan kewangan yang betul. Contohnya, bila dapat gaji, apa kita buat tuan-puan? Selalunya kita belanja dulu, betul tak? Tapi bila saya baca buku mentor, muka surat pertama tuan-puan, dapat gaji simpan dulu. Itulah yang kita kena buat. So jadi saya buat benda tu tuan-puan, dapat gaji simpan dulu. Simpan dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas saja yang boleh ikat nafsu boros saya. Betul? Emas saja yang akan membuatkan saya rasa tidak berduit tuan-puan. So jadi saya buat perkara yang betul tuan-puan, sabar. Sampai bulan 11 tuan-puan, saya rasa ketagih simpan emas ni. Kredit kad bayar juga minimum lah, kan? Tapi ketagih tuan. Sedar-sedar tuan-puan, bulan 12 saya dapat bonus, saya dump duit saya dalam bentuk emas. Bulan 11. Masa tu saya beli RM10,000 tuan-puan, dapat RM20,000. RM20,000 bonus lah. Banyak tuan-puan. So, saya memang bonus banyak. So, RM20,000 tuan-puan. RM10,000 saya beli emas. Bulan 11. Saya menyesal sampai sekarang. Kenapa saya beli RM10,000? Kenapa saya tak beli RM20,000 tuan-puan? Sebab apa tuan-puan? Lagi RM10,000 saya tak tahu ke mana. So, RM10,000 tu tuan-puan menyebabkan saya jadi dealer sekarang ni tuan-puan. Bulan 1 tu tuan-puan, saya bila kita jadi dealer, kita bagi tahu mentor dulu melalui FB kan? FB Messenger. Assalamualaikum tuan mentor. Saya dah jadi dealer. Boleh tak saya, lepas tu mentor kata tak apa, saya masukkan dalam satu grup. So dalam grup tu, grup FBA sekarang ni. So dalam grup tu, banyaklah mentor cerita. Mentor bagi tahu kalaulah emas ini boleh mengubah hidup kita, kenapa kita tak sebarkan? Tuan-puan, kalau tuan-puan tahu manfaat menyimpan emas, tuan-puan simpan di dalam diri tuan-puan saja, sebenarnya tuan-puan sedang selfish. Pentingkan diri. Tuan-puan, benda emas ni, kita bukan nak scam orang. Betul? Kita nak cerita kebaikan ni kepada lebih ramai orang. Apa yang jadi kepada Tuan Muda Rahman kan? Bila kita meninggal tuan-puan, kita nak sebarkan kebaikan sebanyak yang mungkin tuan-puan. So jadi tuan-puan, sejak tu saya rasa saya buatlah Wisdom Public Gold ni. Bukan nak buat nak apa pun. RM100 je insentif kan. So buat tuan-puan sampai sekarang. Adalah tahun yang saya tenggelam, tapi alhamdulillah saya naik semula. Okey. So moral of the story tuan-puan, daripada simpanan emas saya tuan-puan, saya dah berjaya selesai hutang kredit kad saya. Yang nilai dia RM100,000 tuan-puan. Okey. Dan saya dah berjaya selesaikan personal loan pun RM100,000 tuan-puan. Kan? Alhamdulillah tuan-puan. Dan asbab menyimpan emas tuan-puan, saya dapat beli sebidang tanah yang nilai dia RM40,000 secara tunai tuan-puan. Okey, alhamdulillah tuan-puan, asbab simpan emas juga saya berjaya buat 4 buah rumah sewa secara tunai tuan-puan. Dan sekarang ni rumah sewa tersebut menghasilkan RM2,000 setiap bulan. Tuan-puan, satu tip yang saya nak bagi dekat tuan-puan. Semua orang ada gaji, betul? Betul. Kita daripada gaji kita, berapa maksimum yang kita boleh simpan? 10%, 20%, 30%, betul?
So kita hanya boleh simpan at least paling banyak pun 30%, betul? Tuan-puan, kalau tuan-puan nak simpan dengan gaji tuan-puan saja, tak boleh tuan-puan. Sikit je. Mungkin 300, mungkin 400. Kalau tuan-puan nak simpan banyak, apa yang tuan-puan perlu buat? Buat bisnes. Buat bisnes public go tuan-puan. Dengan bisnes public go tuan-puan, silap-silap tuan-puan boleh simpan RM10,000 sebulan macam saya simpan sekarang ni tuan-puan. Okey? Sebab apa tuan-puan? Sebab kalau tuan-puan dengan gaji yang ada, tuan-puan ada satu benda yang limit tuan-puan nak simpan. Tak boleh simpan lebih. Sebab itulah gaji yang tuan-puan. Tuan-puan nak bayar ni, nak bayar tu lagi, betul? Oh, minta maaf tamat dah. Okey. So jadi, tuan-puan buat bisnes public go tuan-puan, dapatkan passive income. Bila tuan-puan dapat passive income dengan Circle G100 dan 5G, tuan-puan akan dapat cara pengurusan kewangan yang betul dan tuan-puan, insya-Allah tuan-puan akan maksimalkan keuntungan atau income bisnes public go ni dengan benda yang lebih manfaat. Tuan-puan beli rumah, tuan-puan simpan emas, tuan-puan boleh settlekan hutang, insya-Allah tuan-puan. Sekian saja daripada saya serah balik kepada tuan moderator.